Tunjukkan pukul 10 pagi. So, tanpa melengahkan masa, saya mulakanlah sesi kita pagi hari ini. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Puan yang join sesi onboarding warbot kita pada hari ini. So, harapnya semua sihat sejahtera lah yang join kelas kita pada hari ini. So, saya Syafiqah dan akan bersama saya Cik Puan Syahidah yang akan join lah penerangan sesi tentang warbot onboarding kita pada hari ini. So sebelum kita start, bagi yang para Muslim, kita start dengan umur kita Al-Fatihah. Okey, sebelum kita nak mulakan kita punya sesi hari ni, saya nak tanya tuan-puan yang join sesi kita pada pagi ini, semua dah ada warbot ke? Dah pernah login warbot ke? Mana yang tak pernah lagi login warbot? So sementara kita nak masuk ke warbot nanti, tuan-puan boleh ke warbot.my untuk kita search lah, untuk kita masuk nanti. Sementara nak tunggu kita sama-sama buka nanti. So tuan-puan boleh tekan dahulu dekat dalam Google Chrome tuan-puan, iaitu warbot.my. So, tujuan sesi kita pada hari ini sebenarnya adalah untuk memperkenalkanlah secara ringkas fungsi-fungsi yang ada dalam warbot ni. So, apa yang topik yang kami akan discuss pada hari ini, yang akan kami sharing hari ini adalah cara nak connect warbot, nombor dekat dalam warbot, cara nak connectkan nombor dalam warbot, overview dashboard warbot. Kita nak tunjukkan beberapa dokumen dekat dalam warbot ni sendiri, and then dekat mana ruang tuan-puan nak tanya pertanyaan support, and then saya akan share lah beberapa kelas yang akan kami adakan, iaitu ada dalam website kami sendiri, iaitu fahabtomic.com, dan last sekali adalah sesi Q&A lah. So, sementara kita nak masuk, ini adalah agenda kita hari ini lah. So, ni ada slide ke? Saya tengah tunjukkan slide. Nampak kan slide saya? Betul. Ni just show avatar warbot onboarding. Betul. Alright. So, sebelum kita nak mulakan masuk ke dalam dashboard warbot, saya nak ingatkanlah tuan-puan, mana yang nak connect number, diminta untuk tidak menggunakanlah number baru. Sebab kita tak menggunakan official, yang ini adalah unofficial. Kalau boleh, gunakan nombor yang telah lama digunakan dekat WhatsApp. Kalau nak gunakan nombor baru juga, kalau boleh kita warm up lah nombor tu. Kita buat conversation mungkin dalam 2 minggu ke sebulan lah. Baru tak adanya ban. Okay, next. Mana yang dah tekan warbot.my tu, so kita boleh sama-sama lah go through macam mana kita nak masuk dekat dalam dashboard. Sikit sebentar ya. So, mana yang dah buka ke dashboard? Ini adalah kita punya website warbot.my lah. So, mana yang tak pernah register lagi, dekat button atas ni, sebelah login ni ada register now. So, boleh klik untuk register now. Sorry. Ya Allah. So, bila klik register now, boleh sign up lah, isi maklumat tuan-puan, iaitu nama, username, email. Dan email ini kita akan gunakan masa kita nak upgrade, masa kita nak renew. So, kalau boleh gunakan email yang dah dihaskan lah untuk warbot ni, supaya nanti renew ataupun upgrade, email tu akan auto masuk ke dalam akaun tuan-puan. And then nombor telefon, WhatsApp number. WhatsApp number ni number yang nak connectkan WhatsApp ataupun number yang nak verify lah nanti. Password and then confirm password. So untuk timer, ambil timer Malaysia lah.
and then accept condition, and then click I'm not a robot. And then boleh sign up. Kalau saya dah ada account, so saya terus login lah. And then mana yang dah ada account tu, kalau dah create, dia akan keluar appear untuk remember kan. So mudah kan, keep in login tu boleh klik and then login. So, tak perlulah nak isi banyak-banyak kali kita punya account. So ini adalah dashboard Wabot. Mana tuan-puan yang dah pernah ada account, yang tak pernah ada account lagi, ini adalah dashboard Wabot. So permulaan kita akan buka bila kita dah login, memang inilah yang akan keluar dulu. So kalau macam account saya dah upgrade kepada Plus. So mana yang masih free trial, dekat sini dia akan tulis free trial lah. And then expired dekat sini unlimited. Okay, saya nak next. Saya nak share macam mana kita nak connectkan number dekat dalam WhatsApp. Sementara tu saya kena delete dahululah number saya dekat sini. Okay. So pergi dekat dashboard. So ini adalah dashboard yang tak ada connect mana-mana nombor account lagi lah. So dekat sini kita ada tunjuklah siapa kita, siapa yang kita menggunakan plan apa, expired date kita bila. So bawah ni account management ni adalah account yang kita connectkan dengan nombor WhatsApp kita. So kalau ada macam plan premium ataupun platinum, dekat sini ditunjuklah berapa number yang kita dah connectkan dengan berapa lagi yang kita tak connectkan. So kalau macam account plan, trial, light, basic dengan plus, dia hanya ada satu account lah. So dekat sini memang dia akan tulis one out of instant. So kalau out of one instant ni bermakna kita tak connect mana-mana lagi lah number. So untuk connect boleh tekan add new. And then tuan-puan boleh pilih yang WhatsApp unofficial code. So sementara ni saya nak share lah. Sebabkan kita dah migrate kita punya WhatsApp ni kepada official, so tuan-puan boleh pilih lah sama ada nak connect official ataupun unofficial. Cumanya kalau official, tuan-puan perlu pergi ke platform lagi satu lah, iaitu wabot.pro. So untuk tuan-puan yang nak connectkan wabot.pro ni, tim kami tak akan tunjuklah hari ni, sebabnya kita nak tunjukkan kita punya dashboard. Just overview je lah. Ada dua pilihan, untuk satu untuk official dan satu untuk unofficial. So kalau yang gunakan official ni, boleh contact support kami untuk tahu tutorial, untuk dapatkan tutorial lah macam mana nak connectkan number dekat number Wabot WhatsApp official tu dekat kita punya Wabot. So untuk WhatsApp unofficial ni saya tunjukkan macam mana kita nak connect. Boleh klik dulu. Laju sangat pula. So boleh klik mana yang nak nak connectkan dengan unofficial lah. So boleh klik and then dia akan keluarkan QR. So kalau boleh jangan scan lah QR saya sebab ini untuk saya. Ini adalah WhatsApp untuk saya. So kalau tuan-puan yang nak connect tu boleh pergi ke WhatsApp tuan-puan. Pergi ke setting and then link device. So kalau boleh dekat dalam link device yang ada dekat WhatsApp tuan-puan ni, kalau boleh jangan lebih daripada 4 lah. Jangan lebih daripada 4 link device yang tuan-puan connect. Kalau lebih daripada 4 link device yang tuan-puan connect, dia tak akan lepas lah untuk masuk kat dalam kita punya Wabot ni. Sebab kalau boleh, limitednya hanya 4 saja. So untuk tutorial, kita nak tunjukkan, sorry. Ini adalah tutorialnya lah. Allah. So bila dah connect kat sini, so ini link device. Ini WhatsApp tuan lah. Yang ni dekat application iOS. So ini tuan-puan buka dekat dalam WhatsApp. Pergi ke setting. And then link device. Dekat sini minimum kalau boleh hanya 3 sajalah. Sebab lagi satu tu kita nak connect dengan Wabot. Sudah jadi 4. So klik link device. And then boleh scan QR. QR yang daripada Wabot. So boleh scan. Kalau mana yang tak boleh tu boleh je refresh balik. Kat bawah ni kan ada refresh QR. So boleh refresh. So sementara nak tunggu dia masuk ke dalam Wabot. Okay. Ini adalah appear-nya bila kita dah connect lah WhatsApp kita dengan
dashboard Wabot. So ini adalah untuk unofficial lah. So bila dah keluar macam ni bermakna kita dah connect dengan Wabot. So saya dah ada lah 1 out of 1 instant sebab saya dah connectkan dengan Wabot. So ini cara kalau kita nak connectkan dengan Wabot. So lagi satu, macam sebelum ni mana tahu yang pernah masuk dalam ni dah pernah connect, dah pernah open, dah pernah buka pun Wabot. So mungkin dah lama tak masuk Wabot. So mungkin dekat dia punya dalam dashboard ni dah ada number. Cumanya dekat status dia ni disconnect. So cara untuk disconnect, sekejap untuk connect balik, saya cuba untuk disconnect nombor saya. Okay, kalau dekat dashboard ni, dekat depan, bahagian depan ni, dia akan tunjuklah status kita adalah disconnect. So macam mana nak connect balik? Okay, sebelah disconnect ni ada refresh, button refresh. So tuan-puan boleh tekan. So dia akan keluar balik QR. So bila dah keluar QR, boleh connect balik lah. Agak lambat sikit. Oh, connect my page. Kadang dia take time tau kalau nak refresh. So ini bermakna okay, sebab dia baru dapat email. So kalau nak connect, mana tuan-puan yang dah disconnect kan, dia akan dapat email tau yang menunjukkan, yang menyatakan yang tuan-puan dah disconnect dengan Wabot. So mana nak connect boleh tekan balik. Sebab kadang-kadang macam kita yang dah set up chatbot ni, dia boleh disconnect sendiri tau. So dia akan keluar email yang menyatakan yang kita dah disconnect Wabot kita ni. So boleh connect balik. So bila dah connect, so dia akan appear balik lah sama. Saya punya number dengan Wabot. And then, so ini adalah saya punya chatbot summary. Dan bawah ni adalah WhatsApp report. So ini adalah saya punya perbulan kredit yang dah digunakan lah. So and then saya nak tunjukkan macam mana nak tukar email lah dekat dalam kita punya dashboard Wabot ni. So bahagian atas ni ada appearnya upgrade plan dengan nama. So pergi tekan account. Yang biru tadi ni nama tadi, tekan and then klik account. So dekat sini lah tuan-puan nak tukar email. Andai kata nak tukar email tak nak gunakan yang sedia ada ni, boleh tukar email yang nak digunakan lah. And then dah tukar-tukar, bawah ni akan ada tekan, ada appearnya button submit. So boleh tekan submit. Sama juga kalau macam sebelum ni tak ingat password, bahagian dekat depan ni masa nak login ni, tuan-puan boleh tekan untuk forget password lah. Kalau dah macam dah appear kat sini, boleh tekan untuk tukar password tu dekat sini, change password. Kat sini boleh tukar lah current password, new password and then confirm password and then submit. So, sini adalah caranya. Sekejap saya baca komen. Cikgu, boleh dapat video record tak? Nanti takut terlepas. Boleh, nanti saya cuba salam Puan Syafiqah. Ada tak video tutorial? Sebab macam laju je. Oh ya ke? Maaf. Okey, nanti saya akan share video tutorial dekat dalam WhatsApp group ya. Sebab sesi kita hari 1 jam saja. Sebab kita hanya tunjukkan overview. Nanti saya akan share. Sebab jangan risau. Sebab kita pun ada share. Dalam ni kita akan share juga macam mana kita nak dapatkan tutorial. Macam mana nak gunakan Wabot ni. So boleh, Allahuakbar. Boleh juga gunakan tutorial ni untuk tuan-puan buat Wabot lah. Okay. So itu saja dari saya untuk pengenalan connected number ni. Oh, saya lupa. So mana yang nak upgrade plan, dekat atas ni kan ada appear upgrade plan. So tuan-puan boleh tekan upgrade plan lah untuk upgrade plan tuan-puan. Kalau macam trial nak upgrade, light nak upgrade, boleh tekan upgrade plan. Dekat sini dia akan appear lah beberapa plan lah kat sini. So tuan-puan boleh semak kat sini plan apa yang tuan-puan nak gunakan. Okay. So itu sahaja dari saya. So kita sambung pada Cik Puan Syahidah pula lah untuk penerangan seterusnya.
Silakan Cik Puan Syahidah. Boleh, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jelas ke suara saya? Sebelum kita teruskan kepada sesi seterusnya, boleh komen tak? Jelas ataupun tak suara saya? Okey, jelas. Okey. Okey, baik. So, untuk sesi saya pada pagi ni, saya akan cerita sikitlah, okey. Overview berkenaan dengan sistem warbot kita ni, okey. So, warbot ni sebenarnya kalau kata uh, tuan cik puan biasa guna sistem ni kan, kita akan biasa dengar unofficial dengan official API lah, okey. So untuk warbot .my, okey, warbot yang sekarang tuan cik puan tengah tengah gunakan ni adalah warbot.my, okey. Warbot.my ni adalah kejap saya share website. Okay. So ini adalah warbot.my. Warbot.my ni adalah warbot WhatsApp unofficial API lah. Maksudnya dia bukan direct dengan Meta. Okay. So sistem ni dia bukan direct dengan Meta lah. Sistem ni memang fully kami yang uruskan macam tu. Okay. Ada satu lagi yang mana dia official API lah. Okay. Official API ni kita panggil Warbot Pro. Okay. Yang ni adalah Warbot Pro. Okay, saya tunjuk siap-siap takut ada yang confused kan. Okay, so ini adalah WhatsApp Official API. Okay, so apa beza dia adalah WhatsApp Official API, Warbot Pro ni kita deal direct dengan Meta. Okay, dia kita bukan ni sistem ni memang kita buat juga, cuma kita tak cuma kita yang ni direct dengan Meta lah maksudnya. Bukan sistem yang kita buat daripada awal sendiri, bukan. Okay. So kalau biasanya kalau kata nak elak daripada ban, nak guna untuk blast, memang kita guna WhatsApp Official API lah. Okay. Kalau kata mainly nak guna untuk chatbot AI, yang tu kita guna Warbot Unofficial. Okay, cuma just macam tadi Cik Puan Syafiqah ada bagi tahu yang kita sekarang dah boleh connect direct dengan official API melalui melalui warbot.my lah. Maksudnya melalui sini ni kita dah boleh guna official API. Jadi kalau kata nak guna chatbot AI, lepas tu nak kurangkan risiko kena ban, boleh connect direct dengan official API. Cuma yang tu kita tak cover lah. Okay, kita tak cover dalam sesi hari ni. Kalau kata ada yang memang dah biasa kena ban, dah biasa kena ban, lepas tu nak guna chatbot AI kan, boleh contact support untuk dapatkan tutorial macam mana nak connect dengan official API. Okay, baik. So, hari ni saya akan bagi overview tentang sistem kita ni. Okay, sistem kita ni kalau masuk dalam sistem dia akan keluar macam ni lah. Okay, so ni adalah profil-profil ataupun nombor, basically nombor yang ada dalam akaun Warbot. Okay, so ni adalah akaun Warbot yang kami punya lah. Okay, sebab tu dia banyak nombor. Okay. So kalau kata tuan cik puan baru guna free trial, so dia akan keluar satu je lah kat sini. Ni banyak-banyak sebab kita pakai Warbot Platinum. Okay, Warbot Platinum ni khas untuk yang nak guna 10 nombor dan ke atas lah. Okay. Okay, so bila masuk dia akan keluar macam ni. Tadi nak add nombor kena klik lah add new dekat sini. Okay. So basically dekat bahagian dashboard ni dia tak banyak sangat lah. Okay. Ni adalah chatbot summary. Biasa kita tak tengok sangat untuk bahagian dashboard ni. Okay. Ni ada WhatsApp report, ada monthly message, storage file manager ada berapa kan. Okay, and then kalau kata dah aktif chatbot AI, dah start guna chatbot AI, akan keluar bahagian ni lah. Okay, akan keluar bahagian ni, AI credit usage. Okay, so dekat sini kita ada
monthly AI credit utilization. Ni kalau kata tuan cik puan nak guna chatbot AI, okey, kena langgan at least Wabot Plus, okey. Dekat Wabot Plus barulah kita boleh guna chatbot AI. So monthly credit yang kami akan bagi, memang kami bagi sesuai dengan langganan kan, adalah 3,000 lah, okey, 3,000 kredit. Yang ni nampak 50,000 ni sebab pakai Wabot Platinum, okey. Okey, so dekat sini dia ada juga tulis credit will reset on bila. Okey, so maksudnya kuota bulanan yang kita bagi tu dia akan reset. Cuma reset bila tu kena semak tarikh kat sini lah, okey. Dia bukan setiap akhir bulan ke, setiap awal bulan ke, bukan. Dia based on langganan tuan cik puan lah, okey. Bila langgan, kat situlah dia akan reset, okey. So dekat sebelah sini kita ada purchase AI credit utilization. Yang ni kalau kata kredit dekat sini ni dah habis, so tuan cik puan boleh belilah kredit. Dia macam kalau dah habis kredit untuk AI boleh beli kredit. So kat sini kalau kata beli 10,000 kan sampai akhir bulan tak habis, so dia akan carry forward lah, okey. Dia akan carry forward. Kalau kata yang ni, dia tak carry forward lah. Kalau kata ada lagi baki, so dia tak akan carry forward. Next punya cycle tu dia akan ni barulah, dia akan reset balik, okey. Okey, baik. Lepas tu kita ada bahagian WA Profile. Okey, WA Profile. So WA Profile ni adalah tempat di mana kita boleh dapatkan access token dengan instance ID untuk kita punya Wabot account. Okey, untuk kita punya nombor lah. Ni khas untuk kalau kata tuan cik puan ada yang biasa bahagian teknikal kan nak connect dengan sistem lain yang memerlukan kepada access token dan instance ID kan. So boleh ambil dekat bahagian WA Profile. Okey. Lepas WA Profile, lepas tu kita ada WA Autoresponder. Okey, WA Autoresponder ni adalah dia default reply lah. Okey, dia default reply sama kalau macam kata tuan cik puan pernah guna WhatsApp business app kan, ada greeting message kan, welcoming message, tu samalah dengan default reply kat sini. Okey. So dekat sini kalau nak message dekat semua user ataupun customer yang message kita, so boleh gunakan WA Autoresponder. Okey, WA Autoresponder. Dekat WA Autoresponder ni pun kita boleh pilih lah sama ada nak normal mode, maksudnya dia ikut ayat yang kita bagi kat sini ataupun kita nak suruh AI yang reply. Okey, yang ni boleh pilih. Dekat sini pun kalau kata ada yang nak buat forward leads kan dekat kita punya team sales, boleh forward lah. Okey, forward dekat mana-mana nombor. So nanti dia akan rotate. Okey. Kalau kata ada 5 team sales, so dia akan rotate lah dengan 5 team sales. So kena masukkanlah nombor kat sini. Okey. Lepas tu kita ada WA Chatbot. Okey, WA Chatbot. So WA Chatbot ni adalah feature yang apa orang kata memang ramai orang guna Wabot ni sebab chatbot lah, okey, chatbot AI. So basically untuk WA Chatbot ni kita ada dua, okey. Kita ada dua. Kita ada chatbot AI dan juga chatbot keyword. Chatbot keyword tu yang dululah, yang kalau kata customer reply berminat ataupun nak kan, so dia akan reply kita punya ayat sendiri. Tapi kalau kata nak guna chatbot AI, kita dah tak perlulah nak set up keyword berminat ke, nak ke, harga ke, PM ke, tak perlu. Dia akan reply based on pertanyaan customer. Sama macam kita guna ChatGPT lah. Okey. Chatbot AI ni sama macam kita guna ChatGPT. Cuma untuk guna chatbot AI dalam Wabot ni kita perlukan kepada kita panggil input lah, okey. Maksudnya arahan-arahan yang diperlukan lah untuk chatbot AI tu jawab dengan baik. Macam-macam lah. Cara jawab macam mana, FAQ macam mana. So semua kita akan masukkan dalam sini. Okey. Tapi tak apa, jangan risau, panjang-panjang ni bukan kita buat sendiri. Okey. Kita boleh minta dekat bahagian get prompt ni akan ada, kita boleh pilih lah
kita nak buat, bisnes apa, kat sini semua dah ada lah. Okey, kalau kata ada nak adjust-adjust, boleh adjust. Okey, tapi yang penting rangka tu dah ada lah dekat sini. Okey, kita tengok soalan. Kalau kita guna plan free trial tu hanya satu nombor, bermaksud satu nombor tu perlu di-save atau setiap nombor yang WhatsApp kita bukan dari kontak robot ini akan reply? Hmm. Kalau kita guna plan free trial tu hanya satu nombor, bermaksud satu nombor tu perlu di-save atau setiap nombor yang WhatsApp kita bukan dari kontak ini akan reply? Tak, saya kurang jelas dengan soalan Tuan Hadi, tapi kalau kata maksud Tuan, Tuan nak tanya perlu save nombor ke baru boleh reply, jawapan dia tak perlu. Maksudnya setiap kalau guna WA autoresponder tu, setiap mesej yang masuk je dia memang akan reply. Dia tak kisahlah save ke tak save ke, memang dia akan reply. Untuk gambar bagaimana nak delete ubah gambar lain? Ni dalam chatbot AI ke? Kalau, bahagian gambar, okey, kalau bahagian gambar kita kena adjust lah link tu. Okey, untuk, gambar tu kita kena adjust, link, okey, cuma yang tu kita tak cover hari ni, okey, tu dah tajuk advance lah sebenarnya. Kita akan cover basic lah, okey, untuk hari ni. Cuma nanti kalau kata sempat pada akhir nanti, saya tunjuk tutorial lah untuk kat mana nak tengok kan. Okey, so dalam chatbot AI ni, selain daripada settings kan, setting chatbot, kita ada, benda yang menarik juga dalam ni iaitu dekat bahagian subscribers, okey. Dekat bahagian subscriber ni, dia menariknya sebab kita boleh tengok dekat sini, bila kita masuk dekat sini kita akan nampak lah, kita punya subscriber, okey. Kita, ada analytic overview, subscriber masuk berapa. Subscriber ni maksud dia apa? Maksudnya adalah orang yang message dengan AI, okey. Orang yang message dengan kita lah, so dia akan keluarlah nombor-nombor kat sini. Okey, dia akan keluar nombor-nombor dekat sini. So dekat sini kita akan nampak WhatsApp number dia, profile name, chatbot status dia aktif ataupun tidak. Okey, lepas tu kita boleh tengok last message received, subscriber created bila. Dekat mata ni, okey, dekat ikon yang ada gambar mata ni kita boleh klik. Nanti dia akan keluarlah, okey, kita punya, profile picture and then nama, chat history. Lepas tu kita boleh disable chatbot dekat sini. Kalau kata nak, stopkan, user ni daripada terima kita punya, message, boleh klik kat sinilah. Okey, dia keluar chatbot disable successfully. Kalau nak aktifkan balik, tekan je kat sini. Okey. So dekat sini dia adalah group contact. Okey, group contact ni adalah group dalam Wabot, bukan WhatsApp group. Dia adalah contact group dalam Wabot. Okey. Ada label, custom tool pakai apa, custom user field, send message. Kita boleh send lah message daripada dalam Wabot kepada customer ni. Okey. Lepas tu kalau guna chatbot AI, kita boleh klik kat sini. Okey. So boleh nampak conversation, history kita dengan user ni, okey. Kita boleh nampaklah kat sini. Ni adalah AI conversation history. Tapi ini hanya untuk orang yang guna chatbot AI sahaja. Kalau kata tak guna chatbot AI, tak keluarlah message ni. Okey, tak keluar. So dekat sini pun, dekat sini kita boleh filter, okey. Filter, subscriber chatbot status, aktif ke, inaktif ke, okey. And then kalau kata kita nak, filter yang lebih banyak, kita boleh klik dekat sini, okey. Dia ada subscriber follow up status, subscriber activity, subscriber source, daripada mana, ads ke, daripada Instagram ke, okey. Lepas tu kita ada subscriber creation date. Kalau kata nak buat follow up ke apa kan, bolehlah, guna macam contoh last 7 days. So dia akan keluarlah siapa yang, message kita last 7 days. Lepas tu kita boleh download juga. Contoh kalau kata kita nak download, kita nak, tak kisahlah nak simpan ke, nak buat follow up ke kan. So boleh klik download. Nanti kita boleh kita boleh export, boleh pilih, nak download as Excel ataupun CSV.
ataupun kita nak export masuk dalam contact group Wabot. Okey, ataupun kita nak add ataupun remove label secara bulk ataupun secara banyak-banyak lah kita nak add atau remove. Okey. So tu bahagian subscriber. Kita ada juga dekat sini, kita ada bahagian follow up, okey. Boleh tengok dekat atas sini, orang jaranglah tengok sebab apa benda ni kan macam tak berapa faham sangat. So kita boleh klik dekat sini. Kita ada 2, satu follow up log, okey. Satu lagi adalah follow up evaluation log. Okey, so kita tekan kat sini. So dekat sini kita akan nampaklah AI bagi tahu user ni perlu kepada follow up, okey. User has not provided their phone number. Okey, so dekat sini kita boleh nampak AI buat reasoning, okey. Dia menunjukkan sebab kenapa kita perlu follow up customer tersebut. Okey, lepas tu kita ada follow up log. Follow up log ni adalah tempat di mana kita send follow up lah. Okey, dekat customer ni kita send follow up 15 minit, selepas 15 minit. Okey, so untuk chatbot AI ni ataupun chatbot keyword biasa pun kita boleh buat follow up, okey. Kita boleh buat follow up tapi dia bukan follow up yang setiap 27 hari bulan kita buat follow up, tak. Dia adalah follow up dalam masa tempoh 7 hari. Maksudnya dia untuk tempoh sekejap sahajalah, okey. Sebab maksudnya dia lebih kepada follow up yang kalau dia tak reply je. Okey. Dia bukan follow up yang untuk re-engage re-engage selepas 15 hari penggunaan, bukan. Okey, dia untuk follow up dalam masa 7 hari. Dia lebih kepada kita nak close. Sebenarnya untuk orang yang tak reply sahaja. Kalau kata dia dah reply message kita, AI tak akan. Ada beberapa jenis follow up. So kita boleh pilihlah follow up yang macam mana kita nak buat. Okey. Okey, Cik Puan Farhana, boleh auto save, auto label leads tu ke? Soalan yang bagus. Okey, kalau kata tuan Cik Puan ada guna WhatsApp Business, okey. Ha, ha. Label mana? Okey, remove labels mana, okey. So ini untuk kalau yang guna yang guna WhatsApp Business. Kalau kata tak guna WhatsApp Business, tak adalah label tu. Okey. Lepas tu kita ada juga untuk chatbot AI ni kita juga ada custom tools, okey. Custom tools ni advance sikitlah, okey. Kita ada leads forwarder, kita boleh forward lah leads tu kepada team sales kita kan. Contoh kalau ada sales, lepas tu kita nak forward customer tu punya details, boleh guna leads forwarder. Okey, dekat leads management sini pun kita boleh label lah, auto label, auto remove label pun boleh, tak ada masalah. Okey, leads management. Lepas tu kita ada fetch from website, lepas tu Google Sheet Action kalau kata nak tulis dekat Google Sheet ataupun kita nak suruh AI baca dari Google Sheet kan, pun boleh. Lepas tu kita ada custom API tool dengan update subscriber custom field. Okey, untuk leads forwarder dengan leads management yang ni Wabot Plus dah boleh gunalah, okey. Cuma fetch from website, Google Sheet Action, custom API tool ni adalah khas untuk user Wabot Premier dan Wabot Platinum. Okey. Khas untuk Wabot Premier dan Wabot Platinum. Wabot Plus tak dapat gunalah. Okey. So tu adalah sedikit sebanyak tentang chatbot AI. Okey, kalau ada soalan boleh terus tanya. Sangkut-sangkut point dah jelas. Okay. Tuan Harun, custom API tool tu boleh connect dengan kami punya sistem push. Kami provide API.
boleh cuba, okey, boleh cuba. Kalau kata ada API boleh cuba. Kami tak pastilah, okey. Cuma kalau kata nak cuba, boleh cubalah. Okey. Okey, wabak messaging. Cuba komen. Eh, okey, baru keluar. Okey, so untuk, wabak messaging ni dia adalah tempat kita nak buat blast lah, okey. So bak messaging ke, broadcast ke, blast ke, tu samalah istilah dia, okey. Masih lagging ke Tuan Cik Puan? Cuba komen. Masih lagging ke? Okey, okey, alhamdulillah, okey. Okey, baik. So, untuk bulk messaging ni basically tempat untuk kita blast lah, okey. Dia, kalau kita nak blast ramai-ramai boleh guna bulk messaging. Cuma bulk messaging ni kita tak suggest untuk blast ramai sangat. Maksudnya macam contoh 1,000 sehari ke, kami tak suggest lah. Sebab sekarang memang WhatsApp sedang aktif, ban user. Apatah lagi yang blast lah, yang connect nombor saja pun, yang guna chatbot AI saja pun kadang kena ban juga, okey. So memang kena berhati-hatilah kalau nak pakai wabak messaging ni. Boleh start dulu small number macam contoh 100 sehari dulu ke, okey. 100 lepas tu esoknya pula 200. Cuma kami tak suggest lebih daripada 500 lah. Biasa lebih 500, customer ni kalau kata kita pilih customer, kita tak filter betul-betul, kita main blast je dekat semua customer, so lebih tinggilah potensi untuk kena ban. Sebab diorang report tu, dah boleh terus kena ban, okey. So untuk wabak messaging ni kena berhati-hatilah. Kalau tak nak berhati-hati, tak nak fikir, nak blast je, okey. So yang tu boleh guna Wabot Pro, okey. Boleh guna Wabot Pro yang saya tunjuk tadi. Cik Puan Farhana tanya dah, kalau guna official API pun tak okey buat messaging. Okey, okey insya-Allah. Cuma kalau kata dalam ada yang buat bisnes forex ke, MLM ke ataupun jual ubat kuat, okey, so tu adalah bisnes-bisnes yang melanggar polisi Meta, okey. Ni bukan melanggar polisi wabak dah, ni melanggar polisi Meta. Jadi kalau ada yang buat bisnes-bisnes macam tu, ataupun dia nak blast kepada database yang dibeli. Ni memang berlakulah database beli, database company bagi, database yang entah daripada mana-mana. First kali tu adalah dia dikira spam lah, okey. Yelah tak beretika lah sebenarnya kan, kita nak blast dekat orang yang kita bukan customer kita pun, kita beli nombor tersebut. Jadi diorang bila dapat mesej kita tu dia terus akan rasa, siapa yang bagi nombor aku ni kan? Macam tu. So dia akan terus report sebagai spam. Jadi memang yang tu confirm lah kena ban. Saya boleh kata kalau memang nak blast kepada database yang bukan customer, yang bukan dia sendiri yang masuk dalam iklan kita kan, maksudnya database beli, database company bagi, database kawan bagi ke, tak kisah. Yang tu memang kami tak suggest guna official API. Sebab confirm terus kena ban, okey. Tu apa orang kata, warning awal-awal lah. Takut membazir waktu. Sebabnya kalau nak guna official API ni dia agak renyah sikit lah, okey. Dia agak kompleks berbanding kita guna unofficial API. So kita bagi tahu siap-siap lah supaya save the time dan cari alternatif lain, okey. So tu adalah wabak messaging. Seterusnya kita pergi dekat bahagian live chat, okey. So live chat ni adalah tempat di mana kita boleh pilih untuk tengok ni lah, okey. Kita boleh pilih untuk tengok kita punya chat, okey. So kita boleh pilih untuk tengok chat. Okay, so basically live chat ni dia akan nampak macam ni lah. Okay, dia akan nampak macam ni. So dekat sini kita ada bahagian live chat. Okay.
So, dia boleh tengoklah, kita punya mesej kat sini. Okey. Cuma wildlife chat ni dia khas untuk pengguna Warbot Premier dan juga Warbot Platinum. Kalau guna free trial ke Warbot Plus ke Warbot Basic memang tak dapatlah, okey, untuk feature ni. Dia khas untuk, reply mesej. Dia sama macam WhatsApp web lah. Kalau kata nak reply message customer kan, so boleh klik kat sini and then kita reply terus direct daripada Warbot. Okey. So tu adalah wildlife chat lah. Wildlife chat ni memang khas untuk Premier dan juga Platinum. Okey. Lepas tu kita ada War Group Manager. War Group Manager. War Group Manager ni fungsi dia adalah untuk kita extract data daripada group. So group mana kita nak extract data tu, kita boleh download lah kat sini. So tu adalah fungsi War Group Manager. Maksudnya kalau kata ada kita nak blast seorang-seorang kan daripada group, kita boleh download lah daripada sini. Ataupun kalau kata kita nak blast kepada group kan, pun boleh dengan kita menggunakan group ID ni. Okey. So group ID ni fungsi dia adalah untuk kita hantar mesej dekat group lah. Kita nak hantar mesej dekat group ke ataupun kita nak kita nak forward leads dekat dalam group kan. Macam contoh kita nak alert team kita ada customer baru kan contoh. So kita boleh gunakanlah group ID ni. Okay. And then masukkan dekat bahagian leads management ke tadi. So boleh guna. Okay. Itu function War Group Manager. And then kita ada Warpool. Okay, Warpool. Warpool ni adalah tempat di mana kita nak send message poll. Sama macam poll dalam WhatsApp tu. So dia boleh send lah. Okay. Sekejap saya tunjuk contoh yang dah siap. Okay. Contoh yang ni kan. So kita boleh suruh dia pilih mana satu, option 1, option 2, option 3. So dia boleh pilih lah pilihan mana. So tu adalah Warpool. Warpool ni pun dia untuk Warbot Premier dan juga Warbot Platinum lah. Kalau kata ada nak message menggunakan poll kan, kita nak buat survey, kita nak poll, so kita boleh gunakan lah Warpool. Okay. Ni antara feature yang latest jugalah. Tak ada latest mana tapi rasa dalam bulan lepas macam tu lah kita release. Okay. And then kita ada War Contact. Okay, War Contact. War Contact ni tempat di mana kita boleh upload masuk kita punya database masuk dalam sini untuk blast. So memang contacts ni kita guna untuk blast ataupun kita nak masukkan leads yang masuk message Warbot tu kita nak masukkan dalam contact group pun boleh. Macam tu. So contact group ni tempat kita grouping contacts kita lah dalam Warbot. Dia bukan WhatsApp group tau, dia adalah group dalam Warbot sahaja. So dia macam-macam fungsi lah. Okay. Boleh kalau nak grouping untuk chatbot ke ataupun grouping untuk blast ke. So kita guna War Contacts. Okay. Selepas tu kita ada War Labels. War Labels ni khas hanya untuk yang guna WhatsApp Business. So bila kita klik ni dia akan keluar lah. Okay. Dia akan keluar label sama macam yang dalam phone kita. So dia akan keluar. So kalau kata yang ni kalau kata nak download ke nak blast guna label ke kan. So boleh guna War Labels. So untuk label ni kita boleh guna untuk blast, kita boleh guna untuk leads management, nak add ataupun remove label. Semua dekat War Labels lah. Okay. So boleh pilih nanti. Dekat sini basically hanya untuk sync sahaja. Okay. And then War CRM.
Okey, sekarang jelas tak saya punya, apa, suara? Ada sangkut lagi tak? Okey, jelas dah. Okey, minta maaf ada gangguan sikit. Nampak macam gelap ni, mungkin ada gangguan sikitlah. Okey, untuk WAS CRM ni, apa, dia lebih kepada kita nak download sahajalah, okey. Download kita punya, mmm, orang yang mesej dengan kita kat WhatsApp, okey. Ataupun orang yang ada dalam konteks kita. So boleh extract lah dekat sini. All contacts ataupun unsaved contacts, message contacts, save contacts, okey. So kita boleh pilih untuk download dekat bahagian sini. So WhatsApp ni ada hanya dekat Wabot Plus lah. Bermula dengan Wabot Plus kita ada WhatsApp. Tapi maksudnya kalau kata ada yang nak extract nombor tu kan, yang message dengan kita ke, so boleh guna WhatsApp. Tapi WhatsApp ni dia mainly hanya untuk download nombor sahajalah. Dia bukan kata nak tengok apa, nama ke, bila message kita ke, yang tu dekat bahagian subscriber tadi. Okey, CRM ni lebih kepada nak extract nombor. Okey. Lepas tu kita ada Automation. Automation ni tempat kita buat automation lah. Okey, tempat kita buat automation. Automation ni maksudnya macam mana? Automation ni kita boleh pilih lah. Kita nak send message ke, group action ke, label action, schedule follow up, cancel follow up, forward data to webhook and then Google Sheet action. So dekat sini pun kita boleh schedule follow up lah. So schedule follow up yang ni boleh buat nak bila-bila. Maksudnya kita boleh pilih lah dia punya, orang kata, apa, dia punya tarikh bila tu kan. So boleh pilih specific day and time ke. Yang ni boleh nak buat untuk yang automation, macam automation kita buat dalam funnel kit ke kan, ataupun kita guna sistem lain, Make ke, Publi ke, Boostspace ke, yang tu lebih kurang dengan buat automation dalam Wabot ni lah. Okey, cuma dia tak adalah canggih sangat macam sistem automation lain. Cuma kalau kau nak buat basic macam contoh order notification ke, tracking number ke, yang tu possible lah untuk buat direct dalam Wabot. Okey. So tu basically untuk Automation. So Automation ni kita connect based on webhook ataupun label. Okey. Webhook ataupun label lah, tu trigger dia. Webhook atau label sahaja. Okey, seterusnya kita ada Sequence Manager. Okey. Sequence Manager ni adalah tempat di mana kita nak set up message berangkai. Kita nak set up message chatbot yang berangkai. So kita boleh guna sequence manager ni lah. Contoh kita nak send 2-3 message sekaligus kan. Okay. So boleh guna sequence manager. So kita boleh set up kat sini lah. Kalau kata customer message kan. Lepas tu kita nak send message berangkai, so boleh guna yang ni. Tapi yang ni lebih kepada chatbot keyword lah. Kalau kata nak guna keyword and then kita nak suruh dia reply berjela-jela kan, kita tak nak dia reply satu message je. Kita nak reply dia 2-3 message dengan gambar lagi semua kan. So boleh guna sequence manager. Tengok kat sini ada message 4. Kalau nak tambah lagi message pun boleh, tak ada masalah. Okay. So tu kegunaan sequence manager lah. Kita nak hantar message berangkai. Nanti Puan kena send video tutorial sebab banyak lagging. Apa pun dah jelas. Minta maaf Tuan Hadid. Minta maaf semua. Ada apa isu lagging-lagging tapi saya dah explain semula kan yang lagging tadi tu, dekat part lagging. Cuma untuk bahagian tutorial tak apa. Lepas ni kita akan go through tutorial. Okay. Plan yang dah subscribe kan dah include kredit AI. So maksudnya tak payah subscribe dah kredit di OpenAI. Betul. Maksudnya kalau kata nak guna OpenAI by Wabot, okay, so kita ada 2 lah, okay. Bukan ada 2, ada beberapa. Kalau nak guna yang OpenAI by Wabot pun boleh. So basically kita guna 3,000 kredit yang Wabot bagi tu lah. Jadi yang tu tak perlu nak guna direct dengan OpenAI. Sebab harga dia lebih kurang je. Okay.
tak lebih mahal, tak lebih murah, dia lebih kurang. So dia sama je nak guna OpenAI direct ke ataupun nak guna dengan Wabot. Tapi kami lebih prefer kalau, tuan cik puan guna Wabot lah. Bukan apa, sebab kalau kredit nak habis kita akan bagi notification. Kalau OpenAI direct, tuan cik puan kena semak sendirilah. Kredit dah nak habis ke, kenapa tiba-tiba chatbot berhenti ke, tu kena semak sendiri. Okay. So, tu adalah sequence manager. Okay, and then kita ada WAQ message. WAQ message ni lebih kepada kita nak tengok message tu dia send ke tak. Okay, dia send out ke tak kepada kita punya customer. Kalau send, dia akan keluar completed lah kat sini. So, kalau biasanya WAQ message ni kita tak tengok sangat unless kalau kata ada yang fail. Okay, kalau ada fail barulah kita tengok. And then kita ada WARES API. WARES API ni kalau kata tuan cik puan ada yang developer ke kan, ataupun dah biasa bahagian teknikal nak guna API. So boleh guna WARES API. So kita ada beberapa lah API kat sini. Instance ke, nak dapat QR code ke, okay, receiving webhook ke. So boleh semak dekat WARES API. Semua documentation ada dekat sini lah. Okay. And then kita ada Warlink generator. Warlink generator ni tempat di mana kita nak generate link. Okay. Kita nak bagi dekat customer kita link ataupun kita nak bagi customer kita QR code. Scan je QR code boleh terus WhatsApp kita. Contohlah kan. So boleh guna Warlink generator ni lah. Boleh bagi link dan juga boleh bagi QR code. Okay. So Warlink generator ni straightforward je lah. And then kita ada account manager. So account manager ni pun antara feature yang kita akan selalu bolak-balik tengok juga sebab dekat sini kita boleh semak lah kita punya account tu. Okay, masih lagi connect ataupun tidak. Okay. Ataupun nak tukar kepada official API ke. Ni fungsi account manager lah. Okay. Kalau kata nak disconnect nombor, boleh tekan dekat pangkah ni kan. So boleh disconnect. Kalau kata nak tukar nombor kan. Lepas tu kat sini kita boleh setting untuk kita reject call. Ni adalah WhatsApp call lah. Dia bukan WhatsApp. Bukan call yang line tu. Ni call WhatsApp. So kadang-kadang customer ni asyik nak call je kan. So kita boleh reject lah diorang punya call dekat bahagian call auto reject settings. Okay. So tu function dekat bahagian account manager. Okay. Lepas tu kita ada file manager. File manager ni tempat kita upload lah gambar kat sini. Upload gambar. Lepas tu kalau kata nak masukkan gambar dalam chatbot kan. Dalam chatbot AI ke kan. So kita boleh masukkan gambar kat sini and then copy dia punya link. Masukkan dekat dalam persona. So kalau kata ada yang nak guna chatbot AI kan, nanti akan boleh rujuk tutorial nak tengok kat mana persona tu. So boleh kalau nak masukkan gambar nanti boleh upload masuk dalam file manager, copy link and then masukkan dalam persona. Okay. Tu adalah file manager. So basically kita untuk kuota file manager ni dia berbeza-beza lah based on langganan. Kalau basic berapa je dapat, plus dapat berapa je. So dia yang tu depends kepada langganan tuan cik puan. Okay. So tools ni biasa kita tak gunalah. Tools ada caption dan juga group manager. Tapi biasa tools ni bahagian kita tak sentuh sangat lah. Okay. And then bawah tu, scroll bawah tu kita ada bahagian tutorials. Okay. Bahagian tutorials. Yang ni boleh abaikan. Okay. Kita pergi direct kepada tutorials. Okay. Tekan je tutorials. Dia akan bawa direct dekat kita punya tutorial Wabot lah. Okay. So dekat sini adalah daripada awal how to get started with Wabot. So susunan dalam dokumen tutorial kita ni sama dengan susunan dalam Wabot. Dalam dashboard Wabot. Dia beza sikit je lah. Okay. Dia beza sikit sahaja tapi basically lebih kurang saja. Jadi kalau nak tengok macam mana nak start fungsi masing-masing kan. So boleh tengoklah dekat folder masing-masing.
Okey. Contoh kalau nak pakai chatbot, so boleh pergi dekat chatbot. So kat sini kita dah asingkan siap-siap chatbot keyword, chatbot AI, so boleh tengoklah kat sini, nak masukkan image kan. Tadi ada tuan mana yang tanya pasal image tu, so boleh tengok tutorial dekat how to insert image dalam chatbot AI. So boleh semaklah dekat bahagian tutorial. Okey. And then kita ada frequently asked questions, ni lebih kepada kalau kata, kenapa chatbot saya tak jalan, kenapa, apa, ada, status chatbot AI saya merah, okey. Kenapa, macam-macam problem lah kan, okey. So boleh tengok dekat bahagian frequently asked questions, nak tukar nombor ke kan, nombor dah kena ban, lepas tu saya nak tukarlah nombor, saya tak nak guna nombor yang lama, saya nak tukar nombor baru, so boleh guna tutorial yang ni lah, okey, how to change WhatsApp number. So boleh semak, kita punya tutorial kat sini, cuma tutorial kita semua dalam bahasa Inggeris lah, okey, so kita nak cater juga dekat apa, user yang daripada luar negara juga, okey. Jadi kalau kata ada yang kurang jelas kan, boleh terus direct dekat kita punya support. So dekat sini pun ada what's new this month, so basically yang ni kita akan update lah kalau ada orang kata, apa, macam, major update ke kan, so kita boleh, baca dekat sini, okey. So kita boleh baca dekat bahagian, what's new yang ni, okey. So boleh semaklah nanti tutorial kan, kalau ada yang kurang jelas boleh semak terus dekat bahagian tutorial. Okey, lepas tu kita bawah tutorial tu kita ada integrations. Okey, so integration ni boleh pilih lah kalau kata tuan cik puan ada yang nak connect dengan Google Sheet ke, WordPress ke, Funnelkit, Publi, Make, so boleh semak dekat bahagian integration. Okey, so basically, itulah feature dalam wabot.my. Okey, Tuan Harun, dekat mana nak letak knowledge AI info, contoh company info, buka buku berapa harga produk? Okey. So, kalau kata Tuan Harun nak masukkan info tu, okey, so yang info tu dia dekat bahagian Watch Chatbot. Okey, klik Watch Chatbot. So dekat sini dia nampak macam ni kan, mungkin tuan ada yang nampak macam ni. Besar-besar macam ni kan. So dia ada yang view in grid, kalau macam ni grid, ada satu lagi view in table. So table macam ni lah basically. So untuk bahagian, info tu, kita boleh pergi dekat bahagian settings, okey. Bahagian settings and then kita pergi dekat bahagian Wabot AI model settings, okey. So dekat AI role guide ataupun persona ni, so kita boleh masukkanlah, kita punya data semua dalam ni, boleh masukkan terus. Okey. So nanti data-data atau apa benda semua tu, info produk lah, gambar lah, FAQ lah, okey, semua boleh masuk dekat bahagian AI role guide ataupun persona. Okey, so basically, itu adalah fungsi-fungsi Wabot lah. Okey, fungsi-fungsi Wabot. Kalau kata tuan cik puan ada yang tak jelas, okey nanti boleh contact support kita lah, okey. Support kita bermula jam 9 pagi sampai 5 petang, pada waktu bekerja lah, okey. Pada waktu bekerja. Waktu bekerja tu bila? Isnin sampai Jumaat lah, okey. Saya ada bagi link dekat dalam, chat. So nanti kalau ada apa-apa boleh, contact support lah. Okey, so support kita ni, human yang jaga, okey, sebab masalah, user-user Wabot ni, kompleks. Okey, robot, banyak juga yang robot tak dapat nak selesaikan lah, okey. Jangan anggap Wabot robot ni cerdik kan, so kita nak pass semua kat robot. So sebenarnya, AI ni dia sebenarnya, memang bijak, okey, tapi dia masih perlukan kepada manusia lah, okey, sebab ada banyak juga masalah yang hanya manusia yang boleh selesaikan, okey. So kalau boleh jangan expect, AI semua yang akan jawab lah, walaupun nanti kalau kata tuan cik puan guna chatbot AI, banyak lagi, banyak juga yang
AI, tak dapat nak jawab. So yang tu memang kena pass kepada kita punya team sales, okey. So ada apa-apa soalan lagi tak? Sementara kita pun dah pukul 11 ni kan, kelas ni habis pukul 11. Kalau saya buka ruang lagi, kalau kata Tuan Cik Puan ada nak tanya soalan lagi kan? Kalau kata Tuan Cik Puan, berminatlah untuk join lagi kelas kita kan, sebab tutorial kita pun dalam bahasa Inggeris. Lepas tu kalau ada yang tak minat nak belajar sendiri, nak ada cikgu juga kan. So boleh pergi dekat laman fatomate.com. Okey, laman fatomate.com ni kita adalah kita punya kelas, okey. Kelas live WhatsApp chatbot AI. Yang ni lebih kepada pengenalan juga, pengenalan lebih detail berkenaan dengan chatbot AI. Lepas tu kita ada personal coaching. Kita sebenarnya ada satu lagi kelas bootcamp, tapi yang tu kita belum buka lagi lah. Untuk sesi kali ni belum buka lagi. Okey, so kalau kata ada juga yang nak terus personal coaching, macam contoh Tuan Cik Puan memang nak kita ajar one to one, nak terus selesaikan chatbot AI kan, tak minat lah nak tunggu kelas-kelas nanti lama, lepas tu campur dengan orang lain, lepas tu nak sesi fizikal kan. So boleh pilih personal coaching one to one lah, okey. So nanti kalau kata berminat boleh pergi ke laman fatomate.com. Nanti boleh semak dekat fatomate.com. Tu Cik Puan Syafiqah dah bagi. So boleh semak lah dekat bahagian fatomate.com. Okay. So kalau nampak macam dah tak ada soalan, okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, kalau lepas ni tiba-tiba tergerak hati ada soalan pula kan, boleh je tanya dekat support kita, okay. Boleh terus tanya dekat support kita. Okey, kalau kata tak ada soalan, so setakat ni sajalah kelas kita. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Cik Puan yang sudi luang masa bersama kami pada pagi ni. Okey, minta maaflah kalau tak jelas tadi lagging ke apa kan. Nanti boleh semak balik dekat bahagian tutorial ke kan. Okey. So, setakat itu sahaja. Tadi ada buka majlis ke? Kalau ada buka majlis, boleh tutup majlis lah dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okey baik, terima kasih Tuan Cik Puan. Okey, jumpa lagi kalau ada berkelapangan. Assalamualaikum. Okey, sama-sama.